Saya dah biasa hidup dekat kayangan. Yang penting, awak dapat bahagikan saya. Siapa yang jadi bakal suami Mariana, lelaki itulah yang akan dapat mewarisi ladang dan juga harta kau. Setiap masalah ada jawapannya, Datuk. Aku sumpah, anak kau, bini kau, semua akan sengsara. Izinkan Ana jumpa Johari. Ana nak cakap dengan dia dulu. Dia dah mati. Ada bayi lelaki baru lahir hari ini. Aku nak kau hilangkan dia. Makcik tahu tak kes buang bayi 20 tahun yang lepas macam tu? Nama saya Aiman dan saya yang akan ajar sabda ni hari ini. Saya nak jumpa dengan Cik Sani. Awak ni Cik Sani ke? Kasih yang terkorban disuka, muat turun dan langgan sekarang.